Lamine Yamal again and again beraksi dengan cukup cermelang sekaligus Barca layak ke playoff UCL round 16. Jadi jom kita review sikit match Barca vs Copenhagen malam tadi. Okey, jujur cakap, separuh masa pertama perlawanan ni memang buat fans Barca naik darah. Baru beberapa minit permainan bermula, Copenhagen dah kejutkan Camp Nou dengan satu through ball yang mudah tembus pertahanan Barca. Offside trap bocor. Dederson lari seorang diri, lawan penjaga gol dan terus sumbat 1-0 untuk Copenhagen. Dan gol macam ni dah beberapa kali dah terjadi mistik dekat defense Barca. Lepas tu, lebih menyakitkan, Barca pegang bola, pegang position, tapi tak tahu nak buat apa. Copenhagen park the bus dengan formasi 5-4-1 dan Barca pula main terlalu selamat. Passing lambat, idea tak ada, asyik crossing tanpa arah. Kreativiti langsung hilang. Lewandowski pula ada satu peluang emas hasil kesilapan pertahanan lawan, tapi dia gagal menyempurnakan peluang itu. Dan Eric Garcia hampir menyamakan kedudukan dengan rembatan padu luar kotak penalti yang kena palang. Dan itu saja. Selebihnya agak hambar pada separuh masa yang pertama. Masuk separuh masa yang kedua, suasana berubah dan di sinilah sentuhan Hansi Flick bermula. Hansi Flick buat pertukaran penting. Marc Bernal masuk menggantikan Eric Garcia di bahagian tengah. Dan perubahan itu terus memberi impak. Bernal lebih berani hantar bola ke depan. Tempo permainan naik dan seluruh pasukan nampak lebih lapar nak gol. Dan baru beberapa minit separuh masa kedua, Dani Olmo buat through ball kelas dunia. Lamine Yamal pula assist dan Lewandowski tak bazir peluang itu. Kali ni 1-1. Tak lama lepas tu, Lamine Yamal pula mencuri tumpuan. Percubaan dia terkena defleksi, bola melambung melepasi penjaga gol dan masuk 2-1 untuk Barca. Barca dah semakin selesa dengan permainannya, momentum terus naik milik Barca. Lewandowski kemudiannya dijatuhkan dalam kotak penalti dan Rafinha dengan tenang menyempurnakan sepakan penalti 3-1 dengan lebih kurang 20 minit sahaja lagi baki permainan. Masa ni permainan menyeronokkan untuk ditonton, terutamanya untuk fan Barca lah. Pressing kemas, hantaran yang berisiko dan pergerakan tanpa bola yang agresif. Jauh beza dengan separuh masa yang pertama tadi. Sebagai penutup yang sempurna, Rashford yang masuk sebagai pemain gantian menjaringkan gol keempat menerusi sepakan free kick yang sangat cantik. Dan setelah itu, Barca menang dengan 4-1, cukup selesa dan berjaya berada di tempat yang kelima dalam UCL table. Dan sekaligus itu telah melayakkan Barca untuk ke round 16. Sebelum ni kita nampak lah dia duduk kat nombor 9. Dia tak layak lagi ke round 16. Dia ke round 32 lah. Tapi disebabkan kemenangan ini, round 16 berjaya ditempah lah oleh Barca ni. Even sebelum ni kita dah melihat Barca agak memulakan UCL dengan agak kurang memuaskan, iaitu tewas di tangan PSG dan Chelsea pula 3-0 sebelum ni. Tapi finally Barca mampu top 8 juga. Yang lebih menariknya, Barca berjaya di atas PSG dan Chelsea. Jadi itu sahaja setakat review match Barca ni. Lepas ni nantikan kita akan review rival dia pula, Real Madrid.